Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua, apa khabar? Selamat Hari Raya Aidiladha untuk sahabat-sahabat semua. Hari ini saya berkesempatan buat lawatan kebun sekejap. So ni saya pernah buat video tentang pokok kecil ni. Ini pokok ni saya tanam hanya baru 2 tahun saja, tak sampai. Pokok ni saya cabut. Kalau korang perasan video kelapa sawit saya ada cabut dekat sana dan saya tanam dekat sini. Ni baka dia jenis yang batu tu. Kalau orang yang dah biasa dengan kelapa sawit tahulah. Dia nanti jenis dia besar. Lepas tu dia punya ni kecil-kecil. Biji dia ni kecil-kecil. Lepas tu dia besar lah. Cuma dia isi rong dia agak besar sebenarnya dengan baka ni, jenis ni. Cuma dia berat lah, minyak dia agak kurang lah kot. Yang ini baka batu. Kalau tempat kita orang panggil ni, baka ni macam baka batu tu lah. Yang besar. Lepas tu dia punya buah ni agak kecil-kecil. Biji dia kecil-kecil. Dia besar. Dia keras macam batu tu. Dia berat lah. So saya tanam dekat sini. Saya buat cabutan Saya buat cabutan daripada tempat asal baka dia tu. Dan tengok pada sini alhamdulillah dia sama lah. Dah dia orang ambil dah. Rendah macam ni dia orang dah ambil. Aduh. Sepatutnya biar dulu. Tingkat yang ketiga nanti baru ambil. Tapi tak kisahlah. Dah ambil pun. Yang ini dia tumbuh sendiri. Sebab saya nak tanam dekat sini. Saya tengok dah ada tumbuh kan. Macam yang dekat bawah tu. Yang ini saya tak tahulah baka apa. So saya biar je. Dah berbunga lah. Yang saya tanam lagi sebelah sana. Sawit yang tumbuh-tumbuh macam ni ditanam semula buat sulaman bagi saya okey lah. Tak ada masalah apa pun. Buahnya tetap jadi juga. Sekarang saya nak tunjuk baka pelepah pendek. Dekat sini tanah pakcik saya ni ada 2 pokok jenis pelepah pendek. Ni pelepah pendek ni, kalau tengok pada saya tengok sekarang lah ya, dia ada 3 pokok ni. Ni semua pelepah pendek ni. Tengok beza dia pokok ni dengan pokok situ. Nampak? Pelepah pendek ni dia kurang rimbun. Dia kurang rimbun. Kita boleh nampak. Lepas tu dia punya batang dia agak pendek. Dia maksudnya dia punya pelepah dia agak pendek. Berbanding dengan yang saya punya lepas sini, pelepah dia panjang nampak. Lepas tu dia agak rimbun. Cuma ni pendapat saya lah ya. Dia boleh tanam rapat. Kalau kita dengan skop pembajaan yang baik, buahnya memang banyak. Dia punya tandan keliling. Walaupun pokoknya kecil macam ni. Yang kedua, dia lambat tinggi. Ni dah lama tau. Dia compare dengan sawit saya sana. Jauh tinggi ni. Tapi dalam kamera nampak dia sama tinggi kan. Sebenarnya ini lebih lama lagi daripada sawit mak saya tanam dulu. Dan dia masih rendah. Beza dia dengan sawit yang pelepah panjang, dia lambat tinggi lah. Nampak ni. Ni pelepah panjang. Saya punya semua pelepah panjang lah dekat sini. Pakcik saya punya ni pelepah pendek. 1, 2, 3 ni memang pelepah pendek.
Yang ini saya tak pasti. Tapi yang dekat sini dengan kat depan sana hari tu memang pelepah pendek. Okey. Cuma yang saya tak berapa suka pelepah pendek ni, biasanya bila pokok dia tinggi, hasilnya akan menurun lah. Dia macam tu. Hasilnya menurun. Dia macam tu pokok tak berapa sihat. Yang itu je yang tak best. Yang saya dapat tahulah daripada pekebun-pekebun di kawasan apa ni, Bagan Datuk. Dia bila dah tinggi kan, dia macam pokok yang tak berapa sihat, buah pun dah tak berapa banyak. Itu cuma jimat kawasan buah lebat keliling. Cuma kalau lawan dengan berat, pelepah panjang ni berat lagi pelepah panjang. Lepas tu untuk hasil minyak, perahan dia lebih banyak lagi yang pelepah pendek. Itu sebab dia baka baru, baka UP. Kalau baka UP lama macam pelepah panjang, buah tak berapa banyak tapi besar-besar. Besar-besar. Kalau cukup dengan pembajaan yang cantik, sangat besar buah dia. Tapi penjarakan tu penting. Macam ini pun agak rapat lah. Nampak dia bersentuh macam tu. Ni ruyup terus ni. Yang ini nak mati ni. Kena Ganoderma. So, terpulang kepada anda lah. Sama ada pelepah panjang atau pelepah pendek. Saya tak ada masalah pada situ. Kalau korang ada tanah yang bereka-eka, itu terpulang pada korang lah. Tapi kalau saya refer lagi pelepah panjang lah. Cuma dekat Kelantan nanti, sekarang balik ni saya plan nanti sekejap lagi saya tunjuk kat korang. Bakal anak benih yang saya nak tanam dekat Kelantan. Sebab dekat Kelantan nanti saya tak gunakan tak membelilah. Sebab kawasan pun tak sebesar mana. Ni baka batu ni. Ni nampak besar tu. Nalak. Ni pun baka yang cabutan. Saya cabut tanam. Yang ini baka beli lah. Tapi jenis baka pelepah panjang. Tapi sawit ni kalau rendah semua okey. Ni saya dah ambil hasil. Okey, itu je. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Bye-bye.